Follower komen cakap apa? Awang punya kereta semua itu scrap car lah. Betul jugalah. Ada berapa biji kereta kan yang itu owner dia mau ambil pergi scrap tau. Tapi dia pergi scrap tu jual 800 saja. I cakap sama dia lah, lagi baik you pergi scrap you jual kasih I lah. I ambil 1000, ambil 1,500 mah. Kalau kereta you yang under running condition, engine, gearbox, kereta boleh jalan, tak ada masalah. So you jangan scrap dulu. You kasih awang. You kasih awang tengok kalau awang ngam kan, I bayar you 1,000 lebih. Okay? Awang jual 2,000. So untung berapa ratus? You dapat harga tinggi sikit. Awang dapat commission berapa ratus? Itu owner dapatkan kereta yang budget-budget punya kan semua happy. Bukan semuanya orang dia orang nak beli kereta mewah, ada banyak wang standby nak beli kereta yang cantik punya. Kadang-kadang kereta buruk pun ramai orang mau juga. So, jangan lupa kalau you ada kereta dekat taman-taman parking sudah lama kan, mau jual kan? You tanya awang dulu. Jangan ambil pergi scrap tau. Follow awang dapatkan info dan knowledge kereta.